Okey, Tahniah, anda dah hampir sangat dengan garisan penamat. Data dah dianalisis, bab demi bab pun dah siap. Tapi macam mana kita nak tulis kesimpulan akhir guna ChatGPT ni tampil langsung menggadaikan integriti akademik kita? Dalam penerangan kita hari ini, kita nak bongkar macam mana nak guna AI dengan cara yang betul-betul beretika supaya di penghujungnya nanti, tesis tu kekal menjadi hak milik anda sepenuhnya. Untuk sesi kali ini, kita ada 5 langkah mudah. Pertama, kita fahami apa mesej akhir kajian. Kedua, kita tengok apa peranan sebenar ChatGPT. Ketiga, kita pelajari langkah dan formula prompt. Keempat, awas dengan halusinasi AI. Dan kelima, semakan wajib kita sebagai penyelidik. Okey, kita masuk bahagian pertama. Fahami mesej akhir kajian atau macam mana kita nak definisikan semula apa sebenarnya maksud kesimpulan. Sebab ramai pelajar silap kat bahagian hujung ni. Kesimpulan keseluruhan ni, dia bukannya sekadar ringkasan dari bab 5 tu. Sebenarnya, ia adalah satu jawapan muktamad kepada satu soalan besar ni. Apa makna sebenar di sebalik semua kaji selidik yang penat-penat kita buat ni? Dan peraturan paling penting kat sini, anda dilarang sama sekali bawa masuk idea, data atau apa-apa dapatan baru dalam fasa ni. Kalau nak senang faham perbezaan dia, macam ni. Kesimpulan bab, fungsinya cuma nak menutup bab tu sahaja. Ringkasan pula, dia sekadar ulang balik nombor atau hasil analisis. Tapi kesimpulan penuh ni, dia memikul berat seluruh kajian anda dari muka surat pertama sampailah habis. Pendek kata, ini adalah kemuncak kerja keras anda. Bergerak ke bahagian kedua pula, peranan sebenar ChatGPT. Ingat, dia cuma jurutaib tau, bukannya penyelidik. Cuba bayangkan, ChatGPT ni macam seorang intern yang boleh menaip dengan sangat laju tapi dia tak tahu apa-apa pun pasal kajian anda. Dia memang pakar bab nak susun idea, betulkan nada akademik supaya nampak profesional atau nak pendekkan ayat-ayat yang melirit. Tapi syarat utamanya, anda sendiri kena suapkan fakta yang betul dekat dia. Tapi, ada benda yang dia memang tak boleh buat. AI ni, dia sama sekali tak boleh pandai-pandai cipta data baru. Dia tak boleh sembunyikan kelemahan kajian anda. Dan tolonglah, jangan biarkan dia tukar hasil yang tak signifikan tu jadi signifikan semata-mata sebab nak bagi nampak cantik. Kredibiliti dan integriti kajian tu sentiasa ada di tangan anda, bukannya pada bot. Seterusnya, bahagian ketiga, langkah dan formula prompt. Ini konsep mudah. Masuk sampah, keluarlah sampah. Kalau anda nakkan hasil yang berkualiti dan beretika, ikut 4 langkah berturutan ni. Yang paling kritikal sekali adalah langkah pertama, iaitu sediakan data. Anda wajib bagi AI itu konteks yang sebenar. Dari bab 4 dan 5 anda, apa objektifnya, metodologinya dan dapatan yang sebenar. Ini satu-satunya cara untuk kita elak dari sebarang bencana akademik. Cuba kita tengok perbezaan ni. Kalau anda sekadar bagi arahan ringkas macam tulis kesimpulan tesis saya, AI tu akan mula meraput dan meneka-neka. Sebaliknya, kita kena ikat tangan AI tu dengan kekangan spesifik dan konteks data yang sangat jelas. Kita kena paksa dia supaya kekal di lorong yang betul. Sebab tu kita perlukan prompt emas ni. Dengan isikan tempat kosong ni dengan data anda yang tepat, anda sebenarnya tengah bina satu sangkar etika untuk AI tu. Terutamanya arahan jangan tambah dapatan baharu. Ini adalah kunci pelindung supaya AI tu tak mengarang cerita dongeng di penghujung laporan anda. Okey, masuk ke bahagian keempat, awas halusinasi AI. Walaupun prompt dah gempak, kita kena pandai tangkap kesilapan bodoh AI ni. Satu benda yang anda kena tahu, AI ni sifatnya suka melebih-lebih. Selalu sangat dia dengan penuh yakinnya mendakwa kononnya tesis ijazah dasar anda tu baru saja selesaikan satu krisis besar negara. Jadi anda wajib cantas dakwaan melampau ni dan kembalikannya semula kepada realiti akademik yang berpijak di bumi nyata. Satu lagi perangkap yang ramai selalu kena, perkataan membuktikan. AI ni memang suka sangat guna perkataan ni. Tapi kalau dalam dunia akademik yang sebenar, kita jarang sekali nak kata kita membuktikan sesuatu tu secara mutlak. Kita biasanya guna frasa yang lebih berhati-hati macam dapatan menunjukkan atau kajian mendapati. Hati-hati ya, satu perkataan yang salah je boleh terus jatuhkan kredibiliti anda. Akhir sekali, bahagian kelima. Semakan wajib penyelidik. Ini ibarat penyerahan betan terakhir kembali kepada anda sebagai manusia.
Sebelum anda nak klik butang hantar tu, tolong jalankan audit yang terakhir guna senarai semak ni. Pastikan AI tu tak berhalusinasi, tak buang limitasi kajian anda dan tak tersasar langsung dari data bab 4 anda. Dan beranikan diri untuk jujur dengan data yang tak signifikan, sebab di situlah letaknya nilai integriti anda sebagai seorang penyelidik. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu ujian etika yang muktamad. Kalau panel penilai soal anda nanti, boleh tak anda secara peribadi pertahankan setiap patah perkataan dalam kesimpulan tu? Kalau jawapannya ya, syabas, anda dah berjaya kuasai AI dengan beretika. Tapi kalau tak, padam dan suntik semula. Pastikan di akhir tesis tu nanti yang bergema adalah suara sebenar anda, bukannya suara robot. Selamat maju jaya!